Negara kita mempunyai atlet kanak-kanak yang berbakat. Ya, Chun Han. Sebagai contoh adik Muhammad Imran Ismail. Pencapaiannya dalam sukan basikal tolak amat membanggakan. Benar, Chun Han dia telah menjadi juara kejohanan dunia basikal tolak untuk kanak-kanak, Piala Streeder 2018. Saya mahu menjadi jago sukan sepertinya. Saya juga mahu mengharumkan nama negara. Bagus Chun Han. Sikap seperti itu perlu ada dalam diri setiap warga negara. Misi untuk mengharumkan nama negara bukanlah tugas yang mudah. Ya benar, kita perlu mempunyai semangat yang tinggi dan usaha yang bersungguh-sungguh jika mahu menjayakan misi ini.